Ramai orang rajin menyimpan, tapi kenapa simpanan tak bertambah? Bukan sebab anda tak pandai urus duit, sebenarnya nilai duit itu sendiri makin jatuh setiap tahun. Benda ni ramai yang tak perasan, duit anda hilang kuasa beli. Sebagai contoh, kalau anda simpan RM200 hari ini, tapi RM200 yang sama tahun depan dah tak sama nilainya. Dan RM200 5 tahun akan datang lagi jauh berbeza. Simpan duit memang penting, tapi simpan duit semata-mata itu yang membuat anda makin miskin secara senyap. Ramai orang yang dah tukarkan sebahagian daripada duit mereka kepada emas. Emas bukan untuk cepat kaya, emas adalah untuk kunci nilai supaya simpanan anda tak cair dimakan inflasi. Jika anda serius nak jaga nilai simpanan, jom start kumpul emas sekarang. Kalau anda tunggu masa sesuai, sebenarnya anda sendiri benarkan nilai duit anda turun hari demi hari. Jangan nanti sampai anda terfikir, kenapa aku tak mula dari dulu? Mulalah sekarang. Nak mula simpan emas, Roger, mau nak bantu? Kontak ada di profil.